Siapa cakap pergi camping tak boleh masak western? Boleh. Kali ni kita ke Italiano sikit dekat camping ni. Saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat spaghetti Alfredo. Mula-mula kita rebus dulu spaghetti tu. Agak-agak dia al dente, kita angkat lah. Hang tahu tak al dente tu apa? Dia macam kenyal-kenyal sikit. Tak keras, tak lembut. Sedang elok. Dan kemudian kita potong tomato cherry. Belah dua dah cukup dah. Tomato ni kecil cik weh. Dan kemudian ketuk dan cincangkan bawang putih. Agak-agak lah, jangan banyak sangat. Tapi orang tadi suka makan bawang putih banyak. Kemudian kita siangkan udang dan buang kepala janggut dia. Jangan lupa juga belah belakang tu, buang dia punya urat dalam tu. Hitam-hitam tu kurang sedap nanti. Masukkan minyak secukupnya. Kemudian kita masukkan bawang putih. Jangan lupa tomato cherry pun masuk juga. Kacau. Dah naik bau cantik dah macam itu. Jangan sampai hangit pula. Dan kemudian masukkan udang. Kita masuk udang ni dia agak-agak je lah. Jangan masak dia sampai dia tukar warna hitam pula. Agak-agak merah macam berjemur tu. Okey dah. Dah elok masak dah macam tu. Apa lagi? Masukkanlah santan rasaku. Rasa yang ku rindu. Jangan lupa tambahkan juga sedikit air rebusan pasta tu tadi. Dan lepas tu kita masukkan Parmesan cheese. Chili flake boleh tambah juga. Dan kacau sehingga kuah pekat. Ni nak abang sikit, kenalah tambah garam. Kalau tak, kurang rasa masin dia nanti. Dah siap dah macam itu, kita boleh tuangkan kuah ke dalam spaghetti yang telah kita rebus tadi. Last sekali nak cantik macam Italiano punya style tu. Macam dekat cafe orang kata. Bolehlah hampa taburkan sikit parsley kering. Wow. Nampak menarik bukan? Sebab itulah suruh pergi camping masak pasta. Selamat mencuba dan selamat bercamping.